Assalamualaikum dan salam sejahtera, guru-guru yang pengetua hormati dan sayangi. Hari ini pengetua ingin berkongsi satu pesanan besar, pesanan yang hanya dapat difahami oleh insan yang benar-benar hidup dalam dunia pendidikan, mendidik dengan hikmah. Guru-guru sekalian, mengajar itu mudah, tetapi mendidik memerlukan jiwa, kesabaran yang panjang, mata hati yang luas dan kebijaksanaan yang halus. Mendidik dengan hikmah itu bermaksud kita bukan hanya fikir apa yang kita ajar, tetapi bagaimana cara kita menyampaikan dan bagaimana cara kita menyentuh hati murid. Hikmah itu lembut tetapi tegas. Hikmah itu menenangkan tetapi membina. Hikmah itu menegur tetapi tidak memalukan. Hikmah itu mengangkat, bukan menjatuhkan. Wahai guru-guru sekalian, setiap murid datang dengan cerita berbeza. Ada yang datang dari rumah yang bahagia, ada juga yang datang dengan hati yang luka. Ada murid yang bijak, ada murid yang lambat faham, ada murid yang pendiam, ada murid yang tertekan. Ada murid yang hanya perlukan sedikit belas kasihan untuk kembali percaya kepada diri. Itulah sebabnya hikmah sangat penting. Hikmah membuatkan guru mampu melihat apa yang tidak nampak pada mata kasar. Hikmah membuatkan guru mampu sabar walau murid mencabar. Hikmah membuatkan guru mampu memilih kata yang membina, bukan meruntuhkan. Pengetua tahu, guru-guru hari ini bukan sahaja mengajar tetapi juga menjadi ibu, ayah, kaunselor, pendengar, penyokong dan penyembuh luka murid. Itulah hikmah. Kadang guru tidak diberi pujian, kadang guru tidak dihargai, kadang guru dipersalahkan, kadang guru terluka, tetapi tetap mendidik dengan hikmah. Guru-guru sekalian, ingatlah ayat ini. Hikmah lahir daripada hati yang ikhlas dan ikhlas lahir daripada cinta kepada murid. Kalau guru mendidik dengan hikmah, murid bukan sahaja belajar tetapi mereka membesar dengan akhlak dan jiwa yang baik. Sebagai pengetua, pengetua ingin tinggalkan satu pesan. Mengajar itu tugas, tetapi mendidik dengan hikmah adalah amanah. Dan amanah ini Allah beri hanya kepada hati yang kuat, jiwa yang lembut dan insan bernama guru. Sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua agar lebih ramai guru mendapat dorongan, kekuatan dan inspirasi untuk terus mendidik dengan penuh hikmah. Terima kasih guru-guru, hikmah anda membina masa depan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera, guru-guru yang pengetua muliakan dan kasihi. Hari ini pengetua ingin menyebut satu hakikat yang jarang disebut tetapi dirasai oleh setiap guru yang benar-benar mengajar dengan hati. Guru ialah wira yang tidak dikenali. Guru tidak memakai jubah hebat. Guru tidak muncul di kaca TV. Guru tidak berdiri di atas pentas besar. Guru tidak menerima tepukan gemuruh setiap hari. Tetapi guru berdiri di depan kelas, menghadapi murid yang pelbagai ragam, mengajar walau penat, tersenyum walau hati luka, dan terus memberi walau tidak selalu dihargai. Itulah wira. Wahai guru-guru sekalian, tidak ada kamera merakam pengorbanan cikgu. Tidak ada penghargaan besar setiap kali cikgu berjaya membantu seorang murid yang hampir hilang arah. Tetapi Allah nampak dan murid akan ingat. Guru-guru sekalian, pengetua tahu ada hari cikgu balik dengan air mata. Ada hari cikgu rasa gagal. Ada hari cikgu rasa tidak dihargai. Ada hari cikgu rasa penat yang tak tertanggung. Tetapi cikgu tetap datang esoknya, tetap bawa pen merah, tetap bawa senyuman, tetap bawa harapan untuk murid. Itulah wira. Wira bukan yang disanjung manusia, tetapi yang tetap berjuang walau tiada siapa memujinya. Cikgu-cikgu yang pengetua sayangi, setiap teguran cikgu, setiap nasihat, setiap latihan, setiap doa yang cikgu bisikkan untuk murid, itu semua membina masa depan negara. Kadang murid tidak nampak hari ini, tetapi satu hari nanti mereka akan sebut nama cikgu dalam kejayaan mereka. Wahai guru-guru sekalian, ingat ini. Cikgu mungkin tidak terkenal, tetapi pengaruh cikgu kekal selama-lamanya di dalam diri murid. Guru ialah wira yang tidak dikenali oleh dunia tetapi sangat dikenali oleh hati murid-muridnya. Sebagai pengetua, pengetua ingin tinggalkan satu ayat.
Wira sebenar bukan yang dilihat ramai, tetapi yang berkorban tanpa dilihat sesiapa. Guru, itulah wira itu. Sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua. Agar lebih ramai guru mendapat kekuatan, penghargaan dan semangat untuk terus berjuang. Terima kasih guru-guru, anda wira yang tidak dikenali, tetapi merekalah yang menyelamatkan masa depan.